Last month kita buat airline top Hari ni kita masukkan juga low cost airline. Okay, kita pergi terus. Okay, dari sudut brand saya rasa dia memang manage to stand out very well lah. CEO dia pun tahu apa dia punya direction, dan bagi saya Asia ni adalah satu brand produk yang saya sangat banggakan. Merah dia very iconic. Even walaupun sekarang ni dia try buat rebranding, dia tukar Asia, tapi logo Asia asal tu yang tulisan script tu very iconic, dan people susah nak move on from that lah. Kalau nampak Asia tu, placing A dengan Asia tu, dia ada slightly atas sikit, Asia tu bawah sikit and slanted sikit. So, memang by design, dan memang benda tu bukan sekadar tulis je, tak. Saya rasa Asia ni kenapa dia sangat relatable to public, sebab how the logo appear tu, dia kena dengan vacation. Dia nampak cheerful, dia nampak colourful, dia nampak macam Asian sikit. Betul. Saya memang suka lah. And the whole thing, apps experience dia just wow lah. Dari segi industry standard very high lah. Nothing much to be complain lah. I macam nak bagi 9 sebenarnya, tapi it makes sense to give 9 sebab elemen yang macam very wild ni I think because they are very brave punya company. Betul. Bagi 9 lah. Okay, 9. Fireflies. This is a copycat version of Asia lah. Logo tu sendiri Aiman, nampak tak ada slanted? I mean, mungkin lah by design, tapi F dengan yang bentuk shape tu dia jarak sikit. Ada orang dia buat jarak tu sebab dia bukan part logo Malaysia Airline kan. Malaysia dan airline dan logo wow tu dia boleh dipecahkan. Tapi ni dia rapat juga. Dia macam tak pecah, which is okay. Cuma masalahnya dia ada gap kat situ yang buatkan dia jadi macam awkward sikit. Nampak tak dekat pattern yang dekat airline belakang dia tu ada gradient kan. Orange sama dengan font Firefly, ada a bit of lighter orange dan kuning. So dekat situ ada gradient, dan bila mana kita apply pada background orange semua, dia masa buang flat lah putih lah. Logo Firefly ni saya rasa font dia tu okay, nice, tapi dia punya icon dia tu macam tak practical macam tu. Orang akan nampak ada orange yang kuning macam tu je sebenarnya kan. So doesn't make sense. That icon tu pun macam nampak macam percikan air ke apa, macam tak ada nothing yang macam iconic about it lah. You feel murah. Betul. Contoh dia punya poster yang fly safe tu kan, too many thing yang diorang nak letak kat situ. Dia punya harga tu they should make it different lah, contrast kan. Bulat tu kena colour lain, ataupun background tu kena colour lain supaya stand out. One thing kenapa saya cakap team Asia ni dia tahu about design, because all the scribble tu semua dalam circle bulat. Kalau pasal saya boleh bagi 5. Saya bagi 5 lah untuk dia.